Di tepi laut yang bergelora, seorang puteri diikat sebagai korban. Ini adalah kisah Andromeda. Andromeda, puteri diraja Ethiopia. Dia menjadi simbol pengorbanan kerana keangkuhan ibunya, Ratu Cassiopeia. Permaisuri mencabar Dewi Laut dengan mendakwa dirinya lebih cantik daripada mereka. Kemurkaan turun. Hukuman itu diucapkan, Andromeda akan dikorbankan kepada raksasa laut yang menakutkan. Diikat pada tebing, dia menunggu nasibnya. Tetapi sejarah mencatatkan kehadiran seorang wira, Perseus. Dengan keberanian dan bantuan Pegasus, kuda bersayang, dia datang untuk menyelamatkan puteri itu. Pertempuran sengit menentang raksasa laut berakhir dengan kemenangan. Andromeda bebas. Dan begitulah kisah cinta sejati lahir. Buruj Andromeda di langit malam menjadi peringatan abadi. Simbol pengorbanan, keberanian dan cinta yang mengatasi ketakutan. Sehingga hari ini, legenda ini terus hidup, diceritakan turun-temurun. Jika cerita ini memberi inspirasi kepada anda, jangan lupa untuk suka, komen, langgan dan kongsi supaya lebih ramai orang dapat mengetahui tentang legenda Andromeda.